Ramai dok kata pelaburan emas ni selamat. Tapi tuan-puan tahu tak? Ramai juga yang pernah tersilap langkah sebab percaya tawaran pulangan terlalu tinggi. Jom dengar video ni sampai habis sebab ada benda penting yang saya nak kongsikan. Masalah dia bukan pada emas tu, tapi pada tawaran yang sangat wow. Ada yang kata labur sikit dapat pulangan tetap tiap bulan. Hakikatnya, emas tak berfungsi macam tu. Nilai emas naik turun ikut harga dunia. Bukan sebab ada orang janji keuntungan tertentu. Tapi, bila kita tak faham, mudah terpengaruh. Kalau tuan-puan betul-betul nak simpan emas dengan selamat, pastikan dapatkan dari platform yang sah dan boleh dapatkan emas fizikal. Macam di Public Gold, boleh simpan ikut bajet, ada sijil patuh syariah dan emas boleh pegang sendiri. Itu adalah cara sebenar untuk nak lindung nilai kewangan. Bukan dengan melabur di platform yang salah. Jadi tuan-puan, sebelum buat keputusan, pastikan tuan-puan belajar dulu cara simpan emas dengan betul. Follow saya selalu kongsi ilmu, emas dan juga kewangan. Bukan janji pulangan.